Okay, Assalamualaikum semua. Kena share screen ke? Sekejap, tak boleh nak share. Okay, tak apalah. Tak ada slide pun okay. Alright. Pertama sekali, saya Nina Adili. Kenapa? Okay. Suami saya adalah seorang YB. Bukan yang berhormat tapi yang busy. Okay, suami saya selalu outstation yang mana kalau setiap minggu. Sorry, suara bergema ke? Sekejap. Ya, suara macam ada dua line Okay dah. on. Cuba try. Sebab, sekejap. Okay dah, cuba try. Testing 1, 2, 3. Okay. Okay. Okay, sorry. Okay, saya start balik Okay, saya Nina Adilin. Okay, first saya nak share adalah testimoni suami saya sendirilah. Okay, yang mana saya selalu gelarkan dia sebagai YB. YB bukan yang berhormat menteri tu, tapi adalah yang busy. So, daripada awal kahwin sampailah sekarang, saya rasa dia sentiasa direzekikan untuk kerja yang memang selalu outstation. Walaupun dia berubah-ubah tempat kerja, tapi nature kerja dia mesti kena selalu outstation. Dan dalam sebulan mesti dia akan pergi ke 3 ke 4 negeri yang berbeza. Dan pernah juga pagi dia ada dekat Selangor, petang dia dekat negeri lain, malam dia balik semula ke Selangor. That's how busy he is lah. Okay. Dan macam biasa kalau suami kita outstation, mesti kita yang akan take over semualah urusan rumah, anak-anak and so on. Dan dia akan jadi tersangat penat sebab kita kena cover semua. Biasa kita berbahagi dengan suami untuk buat semua benda tu, tapi bila dia outstation, dia akan jadi kita yang handle seorang-seorang. Dan yang jadi bertambah penat adalah bila dia balik outstation, dia pun penat. Dan dia penat tu yang macam dia akan tidur dan berehat yang macam kita kejut ke minta tolong ke, jaranglah untuk macam dia memang tolong sepenuhnya. Unless sikit-sikit tu boleh lah. So kita bertambah-tambah penat. Tapi selepas launching Next Bio, saya dapat secure 4 kotak untuk saya dan suami. Dia makan 3 session sehari selama 10 hari. Seawal beberapa hari pertama tu dia memang dah ada outstation. Yang mana malam dia tidur lewat, pagi dia dah kena bangun awal, pergi outstation dan dia balik the next day, tengah lewat malam dia sangat cergas. Yang mana dia balik tu dia tak tidur pun. Dan dia dah tahu saya penat, dia siap kata, okey sayang pergi tidur. Bila dia suruh saya tidur, dia kemas rumah apa semua, dia masak, dia kejut saya hanya untuk makan. Lepas tu, bila saya dah makan, dia kata, okey sayang pergi tidur. Dia suruh saya tidur lagi sebab saya breastfeed baby kan, dia suruh saya tidur dengan baby. Sampaikan hari yang dia balik outstation tu, kepala saya sakit sebab saya tidur terlalu banyak. Saya bangun tu dia tanya lagi, sayang nak kopi ke tak? Oh, so macam benda ni sangat mengujakan saya lah. How Next Bio ni bila menyihatkan usus kita, dia akan menjadikan seseorang tu lebih bertenaga, ada mental clarity dan dia lebih macam kalau kita kata ada common sense lah kan, yang isinya penat, perlu rehat, perlu makan. Kalau tak sebelum ni saya akan selalu minta tolong, abang boleh tak tolong masakkan. Tapi waktu yang dikonsum Next Bio tu memang saya tak minta tolong apa-apa. Semua dia sediakan, makan, dia kemas and dia buat kopi. So saya rasa kalau lah kita rasa malas tu adalah suatu sikap, mungkin kita boleh kaji balik. Mungkin usus kita tengah tak sihat. So bukan sengaja orang tu rasa malas, mungkin tak ada benda yang mungkin dia belum find out ubat kepada kemalasan dia. So bolehlah ambil Next Bio untuk jadi rajin. Okay, sekian sharing daripada saya. Wow, thank you. Best kan kita isteri-isteri seronok dengan testimoni macam ni. Sebelum ni